Okey Datuk, terus terang lah. Dah panas, dah macam-macam komen ni. Saya tu nak cakap tu lah ni, kan? Terus terang lah. Dah ramai, dah lama sangat duk tanya ni. Paling dahsyat, yang paling kerap dan saya tahu semua duk komen ni nak tanya ni lah. Pelih ni tak pakai mazhab. Tak ada mazhab. Tolak mazhab. Selalu pelih lah. Pelih ni mereka bukan mazhab Syafi'i. Mereka ni mazhab Kediri, mazhab pandai. Mufti mereka tu semua buat pandai Kediri lah. Patua ikut dia lah. Jawab sikit tu supaya kita boleh satu Malaysia boleh dengar terus langsung ni dah berpuluh tahun dah ni. Pilih untuk menjadi amalan rasmi. Artinya itu documented, written document Yang officially. yang official. Jadi daripada yang kaki duk pergi ceramah, duk buat fitnah tu, bila kita panggil dia tak mau nak main. Tapi dia cakap dalam kuliah dah. Tapi kita panggil dia main, dia tak mau main, kan? Alhamdulillah. Mazhab sendiri ke? Mazhab sendiri ke? Maksudnya kita tak pernah ni jemput lagi, kita nak tengok mazhabnya. Okey. Boleh Boleh. Boleh sikit. Apa komen? Sila komen dengan jujur dan bermazhab. Mazhab saya? Ya. Kita oleh kerana dah duduk dalam Malaysia ni secara umumnya adalah kita terdidik dan mengaji dalam mazhab Syafi'i. Dan itu adalah nature bagi setiap orang yang duduk dalam negara yang berlainan, tempat dia dilahirkan dan tempat dia dibesarkan, maka pasti akan dia pelajari mazhab setempat. Dan itulah kalau sekiranya disebutkan tadi, hatta Syekh Al-Albani rahimahullah, apabila ditanya kepada dia bagaimana cara nak belajar fiqh, ini yang konon Al-Albani ni, Allah mazhabiyah ni, yang dikatakan macam tak ada mazhab ni. Tapi Syekh Al-Albani sendiri apabila ditanya bagaimana cara nak mempelajari fiqh, jawapan Syekh Al-Albani adalah belajar fiqh setempat itu dulu. Step pertama adalah mempelajari fiqh setempat. So kalau kita di Malaysia, maka mazhab kita adalah Syafi'i, maka kita adalah mempelajari fiqh Syafi'i. Jika sekiranya dia dilahirkan di Saudi, maka dia mempelajari Hanbali. Jadi itu adalah mazhab setiap kita lah. Bahkan macam Dr. Razami sebut tadi, kalau nak betul-betul lah, orang awam ni nak mazhab apa sebenarnya kan? Orang awam ni tak ada mazhab. Ya. Kalau kita belajar usul fiqh kan, semua kita usul beritahu kan. Bahasanya mazhab awam, mazhab mufti dia lah. So kalau kita duk peralih mazhab kita, mazhab jadi boleh. Lagi sensitif lah. Mazhab mufti. Mazhab mufti. Masuk dalam konteks tu, masuk orang awam mengikut fatwa guru yang dia belajar fiqh. Yang dia tanyakan. Mufti tu macam guru agama. Kalau saya kuat mazhab Syafi'i, sebenarnya dia tak kuat mazhab Syafi'i, dia tak tahu. Betul. So bagaimana kita nak mendakwa kita mazhab Syafi'i, sedangkan apa maksud mazhab yang bila kita sebut tadi, apa maksud mazhab? So mazhab ni tak lari daripada dua perkara. Kalau kita sebut bahawasanya mazhab adalah usul mazhab itu sendiri. Maksudnya orang itu bermazhab Syafi'i, maksudnya mengikut usul mazhab Syafi'i. Apa benda usul mazhab Syafi'i? Apa dia usul tu? Adalah bagaimana Al-Imam Syafi'i menggunakan dalil-dalil syarak di sisi dia, dan bagaimana cara istimbat di sisi dia. Jadi kalau kita tengok mazhab-mazhab ni, mazhab banyak. Tinggal yang empat ni yang masyhur kerana banyak anak murid yang menulis dan menyebarkan. Bahkan Al-Imam mazhab Zahiri juga adalah dikira mazhab yang kelima yang masih lagi tersebar pada waktu kini kerana adanya Al-Muhalla. Bahkan lebih masyhur disandarkan kepada Al-Imam Ibn Hazm daripada Abu Dawud Al-Zahiri. So sebenarnya kalau kita melihat bahasanya siapa yang kata boleh keluar daripada mazhab ataupun tak ikut mazhab, ini khata'un, suatu kesalahan yang Bahkan dia pun tak mampu keluar. Dia pun tak boleh nak keluar. Pasal semua kau yang dia kata tu memang ada tuan. Ada tuan dah semua. So hak ni kata Al-Imam Az-Zarkashi, mungkin yang terakhir permulaan ni, Al-Imam Az-Zarkashi menyebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah dia, menjadikan hukum hakam syariat ni tidak semuanya qat'iyah. Supaya dan bila tidak qat'iyah maksudnya banyaknya zanniyah. Li'alla yanhasiru fi mazhabin wahid. Supaya kebenaran ataupun pandang itu tidak hanya terkongkong pada satu mazhab saja. Itu yang Imam Zarkashi menyebutkan. So kata kalau kita mempelajari mazhab, sebenarnya
itulah nature kita, dan tidak ada siapa mendakwa dia boleh keluar daripada mana-mana keluar mazhab. Ni maksud tak pakai mazhab langsung. Tak pakai mazhab. Hatta yang kata saya tidak bermazhab Syafi'i, kata Imam Syukani tadi dia kata dia tak ikut mazhab Syafi'i, tak ikut Ahmad bin Hanbal, tapi dia sebut Al-Imam Syukani. Apa maksudnya? Masih still dalam kerangka mengikut orang. Wallahualam. Okey Datuk, terus teranglah. Dah panas, dah macam-macam komen ni. Saya tu nak cakap tu lah ni kan. Terus teranglah. Dah ramai, dah lama sangat duk tanya ni. Paling dahsyat, yang paling kerap, dan saya tahu semua duk komen ni nak tanya ni lah. Pelih ni tak pakai mazhab, tak ada mazhab, tolak mazhab. Selalu pelih lah. Pelih ni mereka bukan mazhab Syafi'i, mereka ni mazhab Kediri, mazhab pandai. Mufti mereka tu semua buat pandai Kediri lah, patua ikut dia lah. Jawab sikit tu supaya kita boleh satu Malaysia boleh dengar terus langsung ni. Dah berpuluh tahun dah ni sampai tukar kerajaan, tak habis-habis lagi isu polis tolak mazhab ni. Yang pertama sebelum kita jawab tu, macam anda sebut tadi, kita kena minta kepada anak murid mereka ni yang terpercaya dengan mereka ni, supaya pergi tanya tu boleh tak bagi satu contoh fatwa mereka, pendapat mereka yang tidak ada apa-apa mazhab. Fatwa pelih lah. Fatwa pelih ataupun fatwa Ana ataupun Dr. Uzaimi ataupun ahli yang tak ada mana mazhab pun kata. Mazhab selain daripada mazhab yang 4 tu, tadi Al-Zahiri juga adalah mazhab. Dan juga kita ada Al-Auza'i, kita ada banyak Al-Sawri, sebagian mazhab yang hilang, sebagian mazhab yang tidak ada. Tapi ini dalam daerah mazhab, terutama mazhab yang 4. Jadi kita baca sikit boleh? Apa keputusan kita? Jawatan Kuasa Fatwa Perlis bersidang pada kali yang ke-59 dulu ni. Apa dia keputusan fatwa dia? Pegangan dan pendirian Perlis mengenai mazhab-mazhab fiqh. Tak mau baca semua, baca sikit untuk ni. Satu, dia kata jawatan kuasa dalam mentarjih, yakni menilai dan memilih pandangan-pandangan hukum, tidak terikat dengan hanya satu mazhab fiqh, sebaliknya membahas dan mentarjihkannya, menilai dan memilih pandangan-pandangan fiqh yang ada di dalam 4 mazhab utama atau selain daripadanya dalam ahli sunnah wal jamaah jika ada keperluan untuk buat demikian. 4 mazhab utama atau mazhab-mazhab lain. Mazhab Tabari ke, mazhab Zahiri ke, kalau tak ada, tak boleh. Kita mau apa pun kena ada rumah mazhab. Kedua, bagi hukum hakam yang telah ada dalam mazhab-mazhab muktabar yang tidak berkait dengan faktor perubahan, jawatan kuasa akan memastikan pandangan yang dikeluarkan telah didahului oleh mana-mana mujtahid muktabar yang terdahulu. Ada sandaran. Maksudnya bagi benda-benda yang memang dulu dah keluar fatwa dah, bukan benda-benda moden. Kita tak akan keluarkan pandangan yang tak ada tokoh-tokoh mujtahid kata sebelum daripada ni. Artinya kalau siapa kata ada, dia boleh proof lah. Mari. Yang ketiga, ada banyak tapi saya nak sebut yang 4 lah. Bagi isu-isu baru yang tiada fatwa dari mujtahid yang terdahulu. Isu baru banyak lah. Apa ini hospital inhaler, sedut tu, macam-macam lagi lah kan yang dulu. Jawatan kuasa akan melihat kaedah dan hujah yang diguna pakai dalam ijtihad para mujtahid dan membandingkannya dengan isu berkaitan. Nak tengok ulama dulu kata apa, mujtahid dulu kata apa. Kemudian walaupun tak ada, tapi benda apa yang dekat-dekat nak macam tu supaya kita dapat kiaskan ataupun kita dapat rapatkan atau kita dapat istikhrajkan dia kan. Dalam isu semasa seperti itu, ini keputusan fatwa semasa di pelbagai peringkat juga akan diambil perhatian. Kita semak fatwa di Jordan kata apa, fatwa di Mesir kata apa, fatwa di ni, baru kita nak keluarkan pandangan. Okey, yang keempat, yang ni mungkin orang tanya. Bagi pengamalan ibadah di Perlis, jawatan kuasa fatwa banyak mentarjih, menilai dan memilih apa yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Kalau kata tu bismillah pelan, Hanbali. Kunut tak ada, Hanbali. Juga apa nama? Hanafi. Kan? Kan? Tak. Maksud ada mazhab? Ada mazhab. Tiada fatwa dalam hal ehwal ibadat dalam negeri Perlis yang terkeluar daripada qaul imam-imam mazhab atau para mujtahid yang diiktiraf umat. Secara umumnya, jawatan kuasa akur dengan semua khilaf yang muktabar. Semua khilaf dalam mazhab ni akur dalam ibadah, tetapi memilih qaul yang ditarjihkan, yang dinilai dan dipilih untuk menjadi amalan rasmi. Artinya, itu documented. Written document yang official. Jadi daripada yang kaki duk pergi ceramah, duk buat fitnah tu, bila kita panggil dia tak mau nak main. Tapi dia cakap dalam kuliah dah, tapi kita panggil dia main, dia tak mau main kan. Sebab tu dia nak main pun tak ada bukti. Sebab tu kita kata kalau dia dapat datangkan apa-apa hujah, siapa dia yang
bagi pendapat fiqh yang ambil turun daripada Quran dan hadis yang tak ada mana-mana imam kata. Isu kunut ke isu Imam ni masuk bukan imam kampung dia. Imam ni ialah imam mujtahid kata. Dia tolong bawa mai. Dia bawa kalam perlih ke apa, dia tolong bawa mari. Ini hujah besar untuk dipukul kita. Kita akan surrender semua. Kita kata memang kami salah. Hampa semua betul. Tapi kalau tak boleh bawa mari, katanya hang semang derah lah, tapi tak ada bukti orang tak.